Nama saya Amirul. Saya suka datang ke sekolah. Sekolah saya cantik. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Saya sangat hormat guru. Guru itu insan yang mulia. Saya nak jadi guru walaupun saya kurang pandai. Okey, murid-murid, cikgu nak tanya, apakah cita-cita kamu waktu kamu dah dewasa nanti? Cikgu, saya nak jadi doktor, boleh rawat orang. Saya nak jadi bomber sebab nak selamatkan semua orang. Cikgu, saya ingin menjadi seorang guru. Terima kasih Cikgu Tan. Pelangkau di BM Polisi ada hati nak jadi cikgu. Betul lah kata Rafiq tu. Mat pun hampir gagal, macam mana nak jadi cikgu? Teruk. Teruk. Macam mana jadi cikgu? Cikgu, kawan saya gelakkan saya sebab saya kurang pandai. Tidak, Amirul. Walaupun kurang pandai, Amirul, tapi cikgu percaya dengan azam dan tekad awak. Kamu pasti berjaya. Selepas 14 tahun, cita-cita saya sebagai guru telah tercapai. Dalam mengejar cita-cita, kita hendaklah berazam dan berusaha. Azam yang kuat lebih bernilai daripada bakat yang besar. Belajar bersungguh-sungguh, ubah nasib kamu. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, tetapi bandingkan dengan dirimu yang semalam. Ilmu tanpa adab ibarat pokok tanpa akar. Hormat guru, berkat ilmu. Jatuh 7 kali, Bangkit kali ke-8. Hormatilah ibu bapa dan guru. Ini adalah kerana doa mereka menjadi rahsia kejayaanmu. Percaya pada diri sendiri. Bye.